Assalamualaikum, selamat pagi. Ni ada sedikit rezeki yang boleh kita kongsikan. Okey, projek kita hari ni projek general overhaul Isuzu 4BD1. Okey. Kenapa kita buat general overhaul? Ni masalahnya liner masuk air tuh, dia berkarat. Polis pun tidak boleh, kalau kita mau gosok pun tidak boleh, dia sudah sangat dalam. Jadi kita ganti liner. Piston kita pakai balik. Punca masalahnya pengukur minyak tu dia tendang minyak, tempat dipstick tu kan, dia keluar minyak sebab liner rosak. Punca liner rosak, masuk air. Sebab ini enjin lama disimpan. Ini dia punya nut lah. Lepas kita overhaul ni, kita overhaul pula dia punya gearbox. Ini gearbox Isuzu juga. Ini masalah gear pandai lepas. Okey, sedikit tips lah kalau mau buat general overhaul. Tu head kita sudah buat grand valve, tu siap-siap kita susun. Okey, tips. Kalau Isuzu ni biasanya dia masalah angin, kebanyakannya masalah angin. Jadi saya rekomenkan kalau buat general overhaul Isuzu, usahakan ring yang begini, satu persatu. Elakkan ring yang satu set macam TP, NPR, NKR tu kan. Kebanyakannya tidak semua, tapi kebanyakannya yang saya jumpa dia punya gap tidak sampai kalau guna ring yang jenama begitu. Tapi kalau guna yang begini, insya-Allah dia original. Okey, biasanya kalau dia original dia mesti mau ada ni pengimport. Begitu. Ada stiker pengimport, biasanya dia okey lah. Ni. Gunakan ring yang satu persatu. Tidak kisah kita beli asing, yang penting ring ni usahakan. Usahakan ring jenama begini. Elakkan jenama yang lain. Dia mahal tapi puas hati. Sebab dia punya gap ni cantik. Dia sangat rapat, ujung ring ni sangat rapat ni. Untuk 4BD1 inilah ring set 4BD1. Okey, KL. Okey, itu saja kita punya perkongsian Isuzu 4BD1 ya. Sudah handsome, tinggal kita pasang. Okey, Assalamualaikum.